Bila kita kata dia masuk neraka, dia kata, siapakah anda nak menetapkan seseorang itu masuk neraka? Aduh. Bila kita kata bahawa gini masuk neraka, gini kena azab dalam neraka, dia boleh tulis dalam status, siapakah kita? Faham? Nak menetapkan seseorang itu masuk neraka. Tengok. Banyak ada ayat gitu. Tu. Orang gila tu. Boleh kenal gila. Gila khinzir. Kita tak tetapkan orang ni Yusuf bin Ismail, Abdullah bin Rahman masuk neraka. Tak boleh tu. Tu menetapkan orang. Kita menetapkan perangai yang layak ke neraka. Faham lagi? Kerana Nabi sebut. Orang yang berdusta akan jerumus ke dalam neraka. Orang yang tidak semayang masuk neraka. Kita cerita lagu tu. Dia kata, siapakah anta mau menetapkan orang masuk neraka? Sakit ke ni? Macam-macam penyakit. Lepas tu kerajaan kena tambah lagi hospital. Gila.